ulama menyebut disebabkan tanah ni menjadi saksi kita, kita digalakkan memperbanyakkan zikir, digalakkan memperbanyakkan sembahyang sunat. Kata ulama, inna fi dawami zikri fi tariqi wal baiti wal hadr was safar wal baqa taktsiran li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang sentiasa berzikir ketika di atas jalan, di rumah, ketika musafir, ketika bermukim, di mana-mana saja tempat dia memperbanyakkan zikir, maka dia sedang memperbanyakkan saksi pada hari kiamat. Fa innal buq'ati wad dari wal jabali wal ardi tashhadu lizakir yaumal qiyamah. Sebab tempat-tempat tadi, iaitu rumah kita, gunung, tanah, bukit, semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ni boleh rujuk kitab Al-Wabilus Sayyib muka surat 197.